Once broken consider sold tu. Oh bang. Assalamualaikum. Ashraf bang, KPDN. Kita datang, kita nak buat pemeriksaan sikit lah berkaitan dengan perkhidmatan bengkel. Bang, kalau kata customer hantar kereta, tindakan abang yang pertama, biasa kita cek dulu buat buang ni. Cek dulu apa kerosakan lah. Kalau abang cekkan kerosakan tu, abang ada list kan tak apa butiran-butiran yang nak di-repair tu? Kita akan list. Owner setuju buat. Dapat persetujuan daripada owner dulu lah, baru abang akan buat lah. Jadi sekarang ni kalau ikut perkhidmatan yang abang sediakan tu, ada tak abang pamerkan apa-apa harga? Maknanya cakap berdasarkan harga dalam komputer lah. Kalau yang dekat sini, tu Kita ikut harga ni lagi murah daripada ni. maknanya lagi murah. Jadi yang standard harga dia ni lah. Paling ada limit, paling tinggi, paling rendah, tapi biasanya rendah daripada harga ni lah. Ini invoice lah. Ini sistem ni lah. Ni yang ni nilai-nilai yang dibaiki lah. Ada waranti. Baik. Maknanya apa pembaikan memang akan diberikan invoice macam ni lah. Macam ni abang. Ngam lah ni. Cumanya awalan untuk dibaiki tu, abang buka satu quotation tu pakai kertas biasa je. Tak kisahlah kertas biasa ke ataupun dalam bentuk resit ke. Dia kalau formal macam ni lagi cantik sebenarnya. Kalau ada nama Max Tower ni kan. Ada butiran dia, lepas tu tanda tangan daripada pihak bengkel dengan pihak pengguna, lagi cantik. Saya syorkan amalkan dengan kaedah, keluarkan satu resit atas nama macam ni. Tak, waktu yang abang buka quotation dengan dia tu, ni. Amalkan, dah buka quotation pada dia dan dia setuju dalam WhatsApp, print screen dia punya tu, kepilkan dengan waranti sebut harga tadi. Kepilkan sekali dengan dia punya WhatsApp tu. Supaya lepas ni dia datang balik, kalau dia tak puas hati dengan hasil kerja, kita boleh tunjukkan bukti yang dia dah setuju untuk pembaikan tu. Itu untuk menyelamatkan dua pihak sebenarnya. Jangan kalau buat buang, jangan. Sebab kita tak tahu yang pengguna yang datang hari ni macam-macam kepala ada. Abang kena faham tu. Sebab tak semua manusia sama. Besok dia cakap lain, hari ni dia cakap lain. Yang ni dah bagus. Dekat sini kita boleh tengok detail lah apa pembaikan yang dibuat. Ada trade-in apa semua dekat sini, tukar minyak hitam, dan kat situ yang saya puji lah, penandaan berkaitan dengan apa yang ditawarkan oleh pihak bengkel. Penandaan harga tu dengan perkhidmatan yang ditawarkan, bagus. Tu saya puji lah. Elok lah, maknanya bos bengkel ni dia ambil berat lah benda-benda macam ni. Once broken consider sold tu. Jadi kurang macam tu lah. Tak apa, yang itu abang kena mention juga bang. Sila pastikan tengok betul-betul apa semua tu, apa-apa yang membaikkan dengan pengguna dia kena alert sikit. Sebab dia membaikkan kos yang, yelah kan sekarang semua saya tahu barang-barang semua dah naik. So pasal harga tu pun satu hal juga. Bila ada harga yang naik, abang kena mention yang paling utama sekali, tanda harga. Yang ni cost repair. Macam harga barang, dah barang tu macam tu, harga macam tu je. Tak ada nego juga. Kan harga dia akan berubah ikut abang cakap lah kan. So dekat situ pentingnya penandaan tanda harga tu tadi. Kakak-kakak kalau pergi bengkel, tengok diorang nak baiki apa-apa semua, pastikan ada quotation, pastikan tahu apa benda yang nak dibaiki tu. Lagi satu, pernah tak terjadi bila kita hantar kereta kat bengkel, dah baiki, ada warranty, bengkel tak nak tanggungjawab, kereta rosak balik. Tak tahu nak buat apa, boleh buat pemfailan dekat Tribunal Tuntutan Pengguna. Jadi gunakan hak anda sebagai pengguna. Sama-sama kita gempur.